nampak. Abang Yahya. Kau nangis? Tak. Mengapa kau nangis, Ratai? Budak ni. Ratai tak menangis. Mengapa? Apa sebabnya? Beri aku tahu. Dialah teratai seorang yang tahu. Saya ucapkan selamat pengantin baru. Teratai, apa maksudmu? Abang Yahya, selama ini saya menari tidak bergendang, berdayung tidak bersampan, bercinta hanya dengan bayangan. Hai Teratai, aku tak tahu kau ada menyimpan mutiara suci di hatimu. Kau kupandang tak obah sebagai adik kandungku. Kau marah aku? Tidak, saya tak marahkan abang. Saya hanya kesalkan diri saya sendiri. Tapi lupakanlah itu semua. Maafkanlah saya kerana telah mengganggu kegembiraan abang. Aku yang harus meminta maaf kerana telah menghancurkan harapanmu. Tak apalah, bang. Kerana barangkali kita tiada jodoh. Walaupun begitu, saya doakan berbahagialah kehidupan abang, suami istri. Ratai, aku tak tahu apa yang nak kuucapkan. Sungguh suci hatimu. Pandanglah aku dan Telani sebagai saudaramu. Ya. InsyaAllah, bang. Terima kasih, Teratai. Marilah aku hantar kau pulang. Jadi-jadilah makan asam mangga tu. Nanti anak yang dikandung masam pula mukanya. Takkanlah makan buah asam muka anak jadi masam pula. Bang, semalam saya mimpi anak yang saya kandung ini perempuan, tak bang? Iya kah? Selalu kalau mimpi artinya terbalik. Kalau mimpi anak perempuan, jadi anak kita ni tentulah laki-laki. Perempuan lah bang. Saya suka anak perempuan. Betul? Baik. Orang dalam! Kalau laki ke perempuan? Hah? Cakaplah! Kembar dia. Alah bang. Janganlah cakap begitu. Saya takut beranak kembar. Nanti mati. Tidak sayang. Abang hanya bergurau. Takkanlah abang suka Telani mati. Maaf abang Perut abang pun dah lapar. Marilah makan. Marilah.
tuanku. Negeri Lingga yang di bawah naungan ke bawah Duli telah lewat 2 purnama, belum lagi menghantar opti. Jadi, apa bicara memandang? Pada bicara Patih, tuanku, boleh juga kita menghantar utusan ke sana. Kalau demikian bicara memandang, siapa agaknya yang layak boleh memegang amanah sebagai utusan? Ampun, tuanku. Pada pandangan Patih, Datuk Pegawai Alang Yahya lah yang layak menjadi utusan. Kita juga berpendapat demikian. Datuk Alang Yahya, Tuanku, bagaimana? Sanggupkah kamu? ampun tuanku. Jika Patih yang tuanku titahkan, akan Patih junjung di atas batu jemala Patih. Bagus. Buatlah persiapan. Berserai. Dinda, doakanlah supaya Kakanda selamat pergi dan selamat kembali. Ya. Doakanlah selamanya untuk keselamatan Abang. Maafkan Telani saya dan Patih. Sekiranya Telani ada membuat kesalahan. Telani, tak salah bercakap begitu. Abang pergi bukannya lama, hanya ke Lingga saja. Janganlah bersedih. Abang Yahya nak belayar. Tak baik kalau diantar dengan air mata. Salah teratai, bukan kusengajakan. Teratai, sepeninggalanku, tengok-tengokkanlah Telani dan datang-datanglah ke rumah selalu. InsyaAllah, Bang. Kau juga, Ali. Tolonglah tengok-tengokkan Telani. Jangan takut, Yahya. Kau dan aku telah mengaku saudara. Takkan aku nak biarkan Telani pula. Terima kasih, Ali. Sama-sama, Yahya. Datuk, semuanya dah siap, Datuk. Baiklah. Telani. Abang pergi ya, Telani. Bang Yahya. Tataplah muka Telani puas-puas. Ampunkan Telani, Bang. Telani. Janganlah berkata begitu. Manalah tahu, Bang. Nyawa di tangan Tuhan. Telani rasa cukup, Bang. Bimbang melepaskan Abang. Abang juga begitu. Cukup bimbang hendak meninggalkan Telani. Tetapi, apa boleh buat? Kewajipan memaksa. Baiklah, Bang. Sama-sama kita berdoa. Jangan lupa pesan Telani. Telur penyu ya, Bang? Sebiji pun cukuplah. Abang akan carikan. Selamat tinggal, Telani. Bang Yahya. Teratai, Ali, tolonglah tengok-tengokkan Telani. Baiklah, Bang. Abang pergi. Selamat jalan, Bang. Lani? Lani? Siapa? Buka pintu. Tunggu sekejap. Siapa? Saya. Bukalah. Oh, Datuk Panglima Ali. Mak Inang mana? Mak Inang baru ke istana.
Ada apa hal, Datuk? Baguslah. Aku ada sikit hal nak beritahu kau. Yaya tak ada di rumah. Berilah aku kesempatan. Kesempatan? Apa maksud, Datuk? Maksud lama telah ni. Aku rindu madu kasihmu. Berilah aku setitik untuk menyegarkan jiwa yang merana. Datuk, lupakah Datuk yang berhadapan dengan Datuk ini isteri dari seorang sahabat yang mengaku saudara kepada Datuk? Oh, sahabat, saudara, semua tolak lebih. Selagi Telani belum dapat ubati rindu kasihku, dunia ini tiada artinya padaku, Telani. Kalau harimau itu ganas, Datuk lebih ganas lagi dari binatang buas itu. Hai Telani, apapun kau kata akan kuterima. Asal saja kau sanggup memenuhi hajatku. Andainya kau sanggup, akan kurampas kau dari tangan Yaya. Lagipun kau sebagai seorang penari, apalah salahnya kalau kau hiburkan hatiku? Bagaimana? Telani, memang hamba telah agak. Datuk seorang yang berani. Manusia yang beginilah yang hamba idam-idamkan. Kalau sungguh Datuk berhajat, boleh Datuk tunggu sekejap biar hamba ke bilik bersiap-siap. Tak usahlah bersiap-siap benar, Cik Telani. Sebarang saya tak memilih, Cik Telani. Datuk, gunung telah di depan mata. Apa benar hendak dilelah? Sabarlah.